Terdesak menggugurkan kandungan berusia 5 bulan, seorang wanita muda berusia 21 tahun nekat membeli ubat haram di aplikasi TikTok. Nur Azeti Azima Awanglong yang merupakan pekerja di sebuah kafe mengambil ubat misoprostol dengan niat untuk menghalang bayi yang dikandungnya daripada dilahirkan dalam keadaan hidup. Pendedahan itu dibuat ketika wanita terbabit dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keruh hari ini. Mengikut fakta kes, tertuduh yang juga tahanan di penjara Sungai Udang dibawa mendapat rawatan di Hospital Melaka kerana mengalami bengkak susu. Dia kemudiannya mengaku kepada doktor yang juga pengadu yang merawatnya bahawa dia mengalami keguguran dianggarkan berusia 6 bulan. Selepas menggugurkan kandungan, wanita itu menyerahkan janin terbabit kepada rakan lelaki untuk ditanam. Dalam rayuan, Peguam Muhammad Izzuddin Abdul Malik dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan meminta hukuman penjara dan denda minimum kerana anak guamnya hanya memperoleh pendapatan RM1,800 sebulan. Tertuduh katanya baru genap 21 tahun pada April lalu, turut menanggung bapa berusia 76 tahun dan 2 adik yang masih bersekolah. Wanita itu yang merupakan anak ke-10 daripada 13 beradik menggugurkan kandungan akibat tertekan selepas didesak teman lelakinya berulang kali. Magistrat Syarda Shinha Muhammad Sulaiman kemudian menjatuhkan hukuman penjara 9 bulan selepas wanita muda itu mengaku bersalah dan nekat untuk berubah.